Rasanya dah seminggu dah asyik makan luar je. Hari ni ada pula nasi lebih. So my wife minta tolong buatkan nasi goreng udang. So aku guna je lah bahan-bahan apa yang ada kat rumah sebab dah seminggu tak shopping, asyik keluar je kan. So mula-mula kita panaskan kuali and then masukkan telur and then cari-carikan dia jadi macam ni. Dan baru masuk udang. Udang tu aku dah siap buang kulit and then bagilah dia masak macam ni. Lepas tu masukkan carrot, kacau-kacau sampailah dia masak. Lepas tu masukkanlah nasi putih. Dah masuk nasi putih tu pula letak dalam 2 sudu kicap cair. Nak pakai jenama apa tu lantak korang. Lepas tu letaklah garam secukup rasa. Gaul-gaul sampai dia warna macam ni. Lepas tu letaklah spring onion. Lepas tu gaul-gaulkan balik and then dah siap. Dah boleh angkat letak dalam pinggan dan makan. Nasi goreng ni rasa je light-light. So kepada yang sukakan pedas macam aku ni, tambahlah cili potong makan dengan nasi goreng tu. Rasa ni nasi goreng udang Chinese style. Menarik kan? Nampak macam jadi kan? Sedap. Ya.